The Bold Design Team kali. Tengok ni guys, Hyundai Tucson yang terbaru, generasi kelima, ditawarkan oleh Hyundai Malaysia. Dan model 2025 ini hadir dengan rekaan yang lebih segar, lebih baharu dan lebih moden sesuai dengan masa kini. Pertama, mereka hadirkan dengan rekaan apron hadapan yang lain sikit tapi masih mengekalkan DNA Tucson itu sendiri. Juga DRL yang masih lagi kekal di bahagian yang sama bersama dengan garnish di bahagian bawah bumper hadapan. Untuk bahagian sisi pun mereka hadirkan dengan panel trim yang lebih kemas dan lebih aerodinamik boleh dikatakan. Dan ia semestinya boleh dibezakan dengan generasi keempat, ketiga dan ke bawah yang lain untuk model Hyundai Tucson. Lampu belakang juga boleh dikatakan mereka telah revise semula dan tambah baik dengan rekaan seperti paring di bahagian kiri dan kanan. Jadi nampak lebih moden dan sangat distinktif di atas jalan raya. Untuk trim Tucson, mereka hadirkan dengan 3 iaitu Style, Prime dan juga Prestige. Tapi trend Corsair mereka hadirkan dengan 4. Untuk yang Prestige iaitu yang paling atas, hadir dengan trend Corsair Hybrid dan juga ICE iaitu Internal Combustion Engine. Dari segi kuasa, untuk varian yang paling bawah iaitu Style bermula daripada 156 PS sehinggalah varian yang paling atas iaitu Prestige Hybrid 235 PS. Di bahagian belakang juga mereka ada ubah sedikit menjadikan model ini berbeza dengan generasi sebelum ini. Mereka telah membuatkan emblem ini di dalam kaca. Jadi tidak ada logo yang timbul di bahagian belakang bersama juga dengan integrated rear wiper. Jadi wiper belakang telah disorok di bahagian belakang ini. Boleh dikatakan bahagian belakang ini nampak lebih kemas. Bagi bahagian dalaman juga mereka telah memperbaharuinya. Boleh dikatakan lebih daripada 50% perkara di dalam ini berbeza dengan generasi sebelum ini. Yang pertama kita boleh lihat curve display 12.3 inci bersama dengan aircon button yang mereka telah perbaharui dan center console di tengah ini. Jadi sekarang hadir dengan wireless charger. Malah steering juga mereka telah tambah baik bersama dengan pedal shifter dan juga gear lever yang terletak di bahagian kanan ini. Tak lupa juga cup holder 2 dan juga diorang punya panel pintu yang telah ditambah baik. Untuk harga, sama-sama kita nantikan pada pelancarannya tak lama dah dalam minggu hadapan. Jadi hari ini mereka hanya bagi media untuk preview saja model Tucson generasi baharu ini.